Hai kawan-kawan, saya ada satu pelanggan dia buat online business jual pakaian. So, satu baju boleh kata ada banyak color dan size juga kan? Ini banyak pening semasa nak control stock. Sini saya tunjuk dekat auto count cara senang bagi create satu baju dengan size dan color yang berlainan. So, produk code t-shirt. Okey, ini yang penting. Tip, size, mungkin S size, L size. Ini tip. Ini mungkin color, red color, blue color. Okey, bawah sini kena add. So, masing-masing harga mungkin RM10. Save. So, semasa create invoice, tengok nak jual mana satu. Itu saja.